Pepsi kuat, kita berdiri bersama. Kesihatan mental untuk semua. Membawa harapan, mendengar keluhan, meringankan beban, menenangkan perasaan. Setiap panggilan, setiap suara, kami membantu memberi pilihan. Bersama lebih kuat, kita akan berjaya. CK Pepsi kuat, kami ada untuk anda. Kita mesti kuat, erat berpadu. Kuasa prihatin, siang dan malam bertemu. Dalam setiap jiwa, minda dilindung. Kuasa prihatin, ambati disambung. Psikologi dan konseling diberi. Untuk staf kami peduli. Bersama hikmah kita bina jalan menuju hari yang lebih gemilang. JK Pepsi kuat, kita berdiri bersama. Kesihatan mental untuk semua. Membawa harapan, mendengar keluhan, meringankan beban, menenangkan beban. Setiap panggilan, setiap suara, kami membantu memberi pilihan. Bersama lebih kuat, kita akan berjaya. JK Pepsi kuat, kami ada untuk anda. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Moga-moga semua yang join kita pada pagi ini diberikan kesihatan, diberikan kebahagiaan dan diberikan kegembiraan di samping dengan orang tersayang. Kalau kita sihat pun tapi kita berjauhan dengan orang tersayang pun tak syok juga kan. So kita dekat dengan orang tersayang dan kita sihat, itu yang the best combo lah, kita kata. Baik, so hari ini saya Muhammad Kamarul Hakim, merupakan pegawai psikologi di Pusat Kaunseling Universiti Malaysia Perlis. Nak kita kata bukanlah nak tunjuk terpaling pakar, tapi sekadar nak berkongsi sedikit ilmu dan mungkin kita boleh buat perbincangan kan dengan orang kata dekat komen ke, ataupun mungkin pengalaman-pengalaman tuan-tuan dan puan-puan yang saya rasa mungkin lebih daripada saya berkaitan dengan kita orang kata selalu nampak ataupun selalu dijadikan isu hangat kan berkaitan dengan generasi-generasi ni. Generasi X-nya bagaimana, generasi baby boomers-nya macam mana, generasi Y-nya macam mana, generasi Z-nya orang katanya selalu merentan-rentan yang digambarkan terpaling fragile dan sebagainya. So kita orang kata kita nak tengok drama-drama generasi ni. Adakah dia mencetuskan satu konflik ataupun kita boleh mencari satu titik persamaan untuk berkolaborasi bersama-sama. Yang mana kita nak fokuskan pada hari ini adalah dari segi aspek komunikasi, yang mana dia merentas beberapa generasi lah. Mungkin secara khususnya kita akan membincangkan ataupun kita mengambil sedikit contoh-contoh dari segi di tempat organisasi ataupun di tempat kita bertugas dan bekerja, tetapi kita boleh juga memahami atau melihat senario ini secara umumnya. Okey, insya-Allah kita cuba untuk melihat ataupun cuba memahami drama-drama setiap generasi yang ada di sini. Baik. So, sebagai permulaan kita melihat realiti bentuk komunikasi kita pada hari ini. Even kalau kita kata komunikasi pada hari ini tidak berubah, adalah sesuatu perkara yang kita kata tak logik lah. Sedangkan apa yang sedang berlaku sekarang ni pun adalah satu bentuk perubahan komunikasi hasil daripada dunia pendigitalan. Kalau dulu kita tak payah ambil 10 tahun, kita tak payah ambil dalam 20 tahun, 30 tahun dulu. Kita ambil mungkin dalam 7-8 tahun dulu sebelum COVID. Adakah medium live streaming macam gini kan, kita nak bagi orang kata perkongsian secara online begini, adakah di sesuatu yang biasa bagi saya ataupun pada pemahaman mengikut apa yang saya ingat adalah itu sesuatu yang very rare lah. Kalau ada pun dulu pun aplikasi Skype, yang itu pun one to one, bukannya kita secara ramai-ramai begini kan. So nak kata kat sini dunia digital juga telah mengubah cara kita berkomunikasi. Bagaimana kita reach out each other, bagaimana kita menyampaikan informasi dan juga bagaimana kita memahami sesuatu informasi. Kalau kita tengok pada orang kata zaman sekarang ni lah, senang kata kan, kebanyakannya kita akan berkomunikasi dalam bentuk
teks, mesej, WhatsApp kan. Dan mesejnya ringkas, dia tak adalah bunga-bunga macam orang kata orang dulu. Kalau kita kata orang dulu buat surat tu, dia ada rimanya, dia ada bunga-bunganya, dia ada mukadimahnya, dia ada isi dan dia ada penutupnya. Tapi kalau sekarang ringkas je, straight to the point. Kita nak apa? Kita nak bagi tahu apa? Kita perlukan apa? Dan kadang-kala bila terlalu ringkas ini ataupun mesej yang ringkas ini, kadang-kadang dia membawa tafsiran yang berbeza. Kadang-kadang perkataan yang sama, tapi boleh difahami secara berlainan bergantung kepada generasi dan konteks penerima tersebut. Misal kata bila kita kata mesej ini ataupun mungkin saya boleh katakan juga secara mudah ataupun secara umumnya, kita banyak menggunakan aplikasi WhatsApp kan. Kita just text individu tersebut. Individu itu akan membaca mengikut emosi dan intonasi dia. Dia bukannya membaca mengikut emosi dan intonasi penghantar. Jadi di situ yang kadang-kadang dia akan tersalah tafsir walaupun perkataan itu sama sahajalah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah respon lambat yang dianggap tidak peduli. Apabila kita kata ramai orang kata semuanya di hujung jari, semuanya orang kata boleh saya katakan mustahil kalau ada individu sekarang ini yang tiada smartphone. Boleh kata susah untuk kata tak ada WhatsApp dan sebagainya. Jadi bila kita reach out each other tu dan dia memberi respon yang lambat, kadang-kadang kita memberi gambaran yang berbeza. Kadang-kadang dia kata dia ni palau aku, dia ni ignore aku, dia ni acah-acah busy bukan buat kerja apa pun. Takkanlah nak balas WhatsApp sekejap pun, tak sampai seminit pun tak boleh. Dia memberi pandangan ataupun satu gambaran yang berbeza, sedangkan dia hanya mungkin respon yang lambat yang orang kata mungkin dia ada emergency, mungkin dia tengah drive, mungkin dia tak perasan, mungkin dia tengah buat urusan-urusan lain dan dia tak perhatikan tengok telefon dan sebagainya. So benda itu telah mengubah orang kata geokomunikasi kita. Cara komunikasi, cara kita menggambarkan atau mendapatkan maklumat-maklumat tersebut lah. Yang ketiga, kita tengok nada mesej yang sering disalah faham. Tanpa intonasi suara, mesej bertulis mudah disalah tafsir sebagai kasar dan tidak sopan. Itu adalah orang kata lebih kurang samalah point dia dengan yang pertama, tafsiran yang berbeza itu. Apabila kita menghantar kepada individu tersebut, penerima itu hanya membaca mengikut emosi dia. Kalau emosi dia tengah gembira, dia baca dengan intonasi yang agak tenang, agak relax, agak happy. Kalau emosi dia tengah sedih, dia baca mungkin dengan nada yang berbeza. Kalau emosi tengah marah, baca dengan nada yang berbeza. Dan benda inilah yang orang kata menyebabkan miscommunication dan pergaduhan yang orang kata sebenarnya berpunca daripada asbab ataupun perkara yang kecil, tapi disebabkan salah faham melalui nada mesej ini, dia menjadi besar. Ini yang orang kata kalau saya selalu jugalah kita bagi pandangan ataupun mungkin waktu kita bagi program-program ke ataupun ceramah ke whatsoever lah kan, kita akan bagi pandangan kalau kita ada bergaduh ataupun perselisihan faham dengan mana-mana individu, saya selalu ingatkan supaya kalau boleh jangan menggunakan medium message. Sebab dia membaca mengikut intonasi dia. Kita mungkin nak tanya, awak okey ke? Tapi dia baca, awak okey ke? Dia intonasi yang berbeza. Dan bila dia membaca dengan intonasi berbeza, dia punya respon pun berbeza. Jadi, tapi andailah kata, Abi macam mana encik? Saya call dia tak angkat, saya nak jumpa dia tak balas, dia tak nak jumpa saya. Saya call pun dia tak angkat, macam mana kita nak bercakap? Di WhatsApp kita ada voice kan? So kita guna voice supaya penerima itu dia tahu, oh, intonasi kita macam gini. Intonasi dia hanya dia risau, bukannya dia marah. So itu dapatlah tak banyak sikit mengurangkan kita kata possibility untuk salah faham itu terjadi dan juga pergaduhan ataupun kita kata cerita ni tak adalah drama berpanjangan lah. Dia boleh cut off kat situ. Alright. Okay. Itu yang kita kena faham dahulu realiti komunikasi hari ini. Komunikasi sekarang berbeza dengan komunikasi sebelum ni. Komunikasi sekarang dia punya lebih ringkas.
Dan disebabkan ringkas itu, kadang-kadang dia membawa kepada tafsiran yang berbeza. Kadang-kadang disebabkan dia ringkas dan dia perlu juga jawapan yang ringkas, dia mengharapkan kita respon immediately. Dia mengharapkan kita dapat memberi maklum balas tu as soon as possible, ataupun kita hantar dia terus balas. Dan kadang-kadang bila mesej tanpa intonasi ataupun mesej orang kata tak ada bunga-bunga dan sebagainya, dia mudah kita nak salah tafsir kepada perkara yang mungkin agak biadab, agak kurang sopan dan sebagainya lah. Alright. So kenapa benda ni penting untuk kita faham? Kalau kita ambil secara khususnya dahululah berkaitan dengan kita ambil fokus kepada tempat organisasi ataupun tempat kerja. Rata-rata di mana-mana organisasi sekarang ini, 3 generasi ni masih lagi bekerjasama. Ada generasi X, Y dan Z. Baby boomers tu mungkin taklah kot, ataupun ada beberapa organisasi sahaja yang mungkin ada, tapi kebanyakannya generasi X dan X, Y dan Z ni ada. Mereka bekerjasama. Mereka duduk di bawah satu bumbung. Mereka berinteraksi antara satu sama lain di dalam satu organisasi yang sama. Tetapi ketiga-tiga generasi ini membawa nilai yang berbeza, pengalaman yang berbeza dan gaya komunikasi yang berbeza. Jadi kalau kita tak dapat memahami dari segi konteks dan konsep bagaimana setiap generasi ini melihat pentingnya ataupun cara mereka meluahkan perasaan ataupun mereka bercerita ataupun mereka menyatakan hasrat dalam bentuk komunikasi tersebut, dia boleh membawa kepada terjejasnya perhubungan. Terutama kita fokus kepada kerja lah. Kalau kita melihat dengan lebih besar, mungkin dari segi komunikasi di dalam orang kata komuniti itu pun dah ada gap ataupun berbeza. Dan kalau kita tengok balik, prestasi kerja pun akan berbeza lah, sebab dia bila kurangnya komunikasi ataupun ada lacknya di situ komunikasi itu, maka dari segi input ataupun input dan output itu akan memberi impact ataupun dia pun akan terkesan. Jadi bila hubungan ni terkesan, konflik macam saya kata awal tadi, konflik tu kecil je ataupun konflik tu sikit je, tapi dia menjadi lebih besar akibat komunikasi yang tidak berkesan ataupun komunikasi itu tidak sampai kepada tujuan ataupun maksud yang ingin dinyatakan. Dan kalau benda ini dapat ditangani ataupun dapat difahami, pasukan ataupun tim tersebut akan menjadi lebih kuat ataupun lebih bekerjasama atau lebih jelekit dengan lebih baik. Komunikasi yang efektif, dia mampu meningkatkan kepercayaan dan produktiviti terhadap dalam kumpulan tersebut. Secara tidak langsung, dia punya prestasi juga akan terkesan dengan orang katanya lebih baik lah. Alright. So perkara ini memanglah orang kata ada sesetengah pihak mungkin berpandangan bahawa setiap generasi ada cara masing-masing. So kita hanya hormatlah. Betul. Sangat tepat. Tapi kalau kita juga tidak melihat bagaimana kita nak berkolaborasi atau bagaimana kita nak give and take terhadap elemen-elemen di setiap bentuk komunikasi di setiap orang kata generasi itu, makanya kita susahlah untuk bekerjasama. So memanglah kita hormat, dan kita cuba juga cari titik persamaan ataupun bagaimana kita nak bekerjasama, berkolaborasi dengan setiap generasi ini supaya kita dapat memberi satu impak ataupun satu hasil kerja yang lebih baiklah. Baik. So ini kita melihat 3 generasi. So bila saya kata generasi ni, janganlah merasa pula ada yang tu dah aku punya idok lah, bukan itu niatnya nak tulis tahun kat situ, bukan. Kita nak melihat di orang kata setiap generasi ni dia punya kelebihan dan keunikan, kekuatan dan juga keistimewaan masing-masing. Kalau kita tengok generasi X ataupun yang kita kata lingkungan tahun lahirnya adalah daripada 1965 hinggalah 1980, dikategorikan sebagai generasi X. Mereka ini adalah digambarkan seorang yang mempunyai pengalaman yang mendalam dan juga mereka ni lebih berstruktur. Kerana generasi ini, kalau kita lihat pada tahun sekitar tahun tersebut, mereka ni dibesarkan dengan nilai disiplin yang sangat tinggi dan hierarki. Apa maksud hierarki kat sini? Kebiasaannya ataupun mungkin saya rasa orang kita pun masih lagi ada menyatakan atau mengaplikasikan bila orang tu bercakap, budak-budak diam. Kat situ adalah menunjukkan hierarki tu. You as a kid, so you need respect elders. Walaupun mungkin
kadang-kadang apa yang orang tua ataupun orang yang lebih berusia daripada kita itu bercakap sesuatu yang mungkin tidak tepat. Tapi kita sebagai yang lebih muda, hormat. Kat situ yang kita yang dimaksudkan hierarki di situ. Okey. Mereka menghargai struktur dan ketepatan dan komunikasi secara langsung. Maksudnya kat sini adalah mereka lebih selesa dan memang mereka dibesarkan dari segi nak bercakap tu memang orang kata face to face, berjumpa, ataupun mungkin dari segi call kan, ataupun dari segi orang kata membuat satu mesyuarat yang untuk membincangkan sesuatu perkara. So bukannya orang kata jenis PM-PM tepi ke ataupun orang kata cerita ala kadar ke, tidak. Dia lebih yang berstruktur. Kalau kita nak bincangkan suatu perkara ni, okay, kita mungkin set appointment ataupun kita pick one date dan kita bincang in proper way. So itu generasi X punya style ataupun cara kerja yang dibesarkan based on mereka punya pengalaman lah. Sekarang kita jump kepada generasi Y ataupun kita panggil millennium lah kan, yang mana mereka ini digambarkan adiktif dan kolaboratif, dan lingkungan tahun generasi Y ini adalah yang lahir daripada 1981 sehinggalah 1996. Dan kalau kita lihat generasi ini, dia sebenarnya dia orang kata dia boleh adapt dua-dua. Maksudnya generasi Y adalah satu generasi yang dia merasai apa yang generasi X rasa. Erti kata dari segi strukturnya, cara dibesarkannya, nilai disiplinnya, dia rasa generasi Y ni. Tapi pada masa yang sama, mereka juga berada ataupun melihat kepada peralihan teknologi yang kita rasai sekarang ni. Daripada telefon yang duk pusing tu kan, kepada smartphone yang tekan skrin. Daripada yang orang kata call di punduk telefon kepada smartphone yang boleh bawa di ke mana-mana. So mereka merasai kedua-duanya, dan mereka lebih cepat adaptasi berbanding kepada generasi X yang mungkin orang kata kebanyakan mungkin lebih daripada separuh usia mereka pada generasi X ni dah selesa dengan cara lama. Bila nak masuk cara baru tu kadang-kadang agak perlahan sikit untuk catch up ataupun untuk adapt. Tapi generasi Y ni dia merasai dua-dua dan gap itu tidak terlalu jauh, dan mereka lebih cepat untuk catch up dan juga cepat untuk adapt terhadap kedua-dua elemen teknologi dan sebagainya. Dan generasi Y ni juga dilihat dia lebih fleksibel dan terbuka kepada perbincangan. Kalau ada keperluan untuk mereka berbincang secara formal, mereka okey. Kalau ada keperluan untuk mereka beradaptasi dengan orang kata teknologi dan sebagainya pun, mereka tak kisah. Kan? So dia lebih orang kata fleksibel. Kalau kita melihat generasi Z pula, ini generasi Z ni dia orang kata ramai orang kata yang merentan-rentan lah dekat media sosial, yang digambarkan lemah lah, fragile lah, tegur sikit terus depression lah, cakap sikit terus anxiety lah. Adakah itu betul? Itu kita cuba nak tengok kan benda tu. Okey. Bila kita kata generasi Z ni yang lahir sekitar tahun 1997 sehinggalah 2012, mereka ini adalah generasi yang orang kata lahir-lahirnya dibesar bersama teknologi. Mereka tak pernah melihat, ataupun mungkin saya boleh kata tak pernah tu is a big word. Mungkin mereka kurang berpengalaman untuk merasai apa yang generasi X dan generasi Y rasa. Bagaimana teknologi tak ada dulu, maksudnya belum lagi berkembang pesat. Bagaimana handphone kita pakai Nokia 3310, call ringtone, nak message pun ada limit huruf perkataan. Mereka tak rasa benda tu. Sebab ketika mereka dilahirkan, smartphone tu sudah ada. Apps-apps yang orang kata canggih-canggih yang online ni telah ada. So mereka lebih membesar bersama teknologi. Dan kecekapan ataupun kepantasan mereka untuk adapt dengan teknologi baru ini sangat cepat berbanding generasi X dan Y. Tiba-tiba je dia apps baru dia tahu-tahu je dia dah familiar dah sistem tu. Macam mana? Itulah dia punya orang kata kelebihan dia lah generasi X ni. Mereka lebih pantas dan digital native. Dan mereka ni juga melihat komunikasi itu secara ringkas
dan terus kepada intipatinya. Bahasa mudahnya straight to the point. Kau nak cakap apa? Tak payah nak bunga-bunga. Kau nak apa sebenarnya? Lebih kurang macam itulah. Sebab tu kadang-kadang kalau kita melihat di media sosial kan, ada tangkap layar ataupun screenshot conversation yang dikatakan daripada generasi generasi Z kan. Generasi Z ni contoh dia nak minta kerja ataupun dia nak berhenti kerja. Dia punya komunikasi dia tu agak singkat sehingga bila orang kata generasi X ataupun generasi Y ni baca ni, melihat dia tu seperti biadab. Itulah yang tadi untuk slide sebelum ni. Disebabkan terlalu ringkas tu kadang-kadang dia disalah tafsir. Sedangkan dia hanya bertanya berkaitan dengan ada kerja kosong ke kan. Tapi bila generasi lain ni baca ni, sebab dia terlalu singkat dan ringkas dan dia dibaca pula dengan intonasi yang berbeza, dia membawa kepada senario atau gambaran yang generasi Z ni biadab. Bahasa kasarnya begitulah kan. Sedangkan dia hanya bertanya dengan mungkin intonasinya sangat baik, cuma disebabkan mesej itu tiada suara, dia dibaca dengan berbeza. Okay, alright. So bila kita melihat pula gaya komunikasi generasi X ni, tadi kita melihat secara umum dari segi generasi X, Y dan Z. Kalau kita lihat dengan sedikit lebih mendalam, generasi X ni kadang-kadang mereka ni lebih suka bentuk komunikasi yang formal dan berstruktur, seperti mana yang saya katakan tadi. Sebab boleh kita katakan pada zaman yang mereka dibesarkan ini, perkara untuk apa-apa sahaja keputusan yang perlu diambil, bahasa mudah atau bahasa kasarnya, mereka akan bermusyawarah dulu. Mereka akan berbincang, mereka akan mendapatkan pandangan terhadap kepada setiap pihak yang terlibat. Dan disebabkan ketika itu dari segi teknologinya agak terhad, mereka akan sering lebih kepada bersemuka, berjumpa secara face to face, membuat meeting dan sebagainya. So bila di dalam mesyuarat tersebut, dia akan adalah struktur-struktur dia yang tertentu kan. Tak adalah sampai-sampai mereka dah mungkin daripada berjauhan nak jumpa susah, tiba datang tak sampai 5 minit dah habis. So dia akan lebih berstruktur, dia akan lebih orang kata formal di situ. Dan bagi mereka, panggilan telefon atau mesyuarat bersemuka ni adalah tanda satu penghormatan dan profesionalism. Sebab itulah mungkin kadang-kadang bila kita bekerja dengan generasi X ni, okey, sebelum tu nak disclaimer dulu. So apa mungkin contoh ataupun perkara yang kita bincang ni, kita bukan nak melihat kekurangan ataupun kita bukan nak menyalahkan generasi mana, ataupun kita nak mencari generasi mana yang terbaik ataupun nak mencari punca generasi mana yang suka buat masalah. Tidak. Tapi kita nak cuba memahami bagaimana cara mereka berkomunikasi, dan mungkin di situ kita boleh cari titik persefahaman supaya kita dapat berkolaborasi dengan lebih baik lah. Alright. So contohlah kita katakan generasi X ni, kita bekerja dengan generasi X ni, kalau kita ada perkara-perkara kita nak bincangkan, mungkin dia akan kata okey, tak apa, nanti kita set satu meeting lah untuk kita discuss benda ni. Sebab dia rasa bila ada perbincangan ataupun mesyuaratnya secara bersemuka itu, dia rasa itu adalah lebih formal dan dia lebih satu rasa macam profesional. Dan mereka suka dan mereka dibesarkan dengan cara begitu. That's why kadang-kadang kalau kita tengok email rasmi atau panggilan telefon mesej rekas ni, mereka lebih suka daripada email-email yang rasmi. Maksudnya dia ada secara formal lah, nama penghantar, tajuknya, lepas tu ada mukadimahnya, ada isinya, ada penutupnya. Tak adalah tiba-tiba seketul saya nak minta kerja. Dia tak ada macam gitu kan. Mereka lebih suka permohonan kerja merujuk perkara di atas. Dia lebih suka yang lebih formal dan berstruktur. Dan generasi X ni juga dia digambarkan ataupun dia dilihat komunikasinya secara langsung. Jadi dia mengutamakan perbincangan bersemuka untuk isu yang penting. Kalau setakat isu yang kecil-kecil tu, kadang-kadang dia malas sikit nak bincang, ataupun kalau benda tu boleh tangguh, dia tangguh sampai ada perbincangan yang penting dan dimasukkan sekali. Maksudnya perkara-perkara berbangkit ke, perkara-perkara lain ke kan, sebab benda tu tidak begitu penting. Jadi dia suka komunikasi yang secara direct, secara langsung. Tapi walaupun dikata secara langsung, dia tidaklah mengurangkan, kita kata bunga-bunga perkataan tu, ayat-ayat yang berlapik tu.
orang kata apa, bahasa-bahasa yang mungkin ada, saya boleh katakan bahasa-bahasa yang indah lah, ataupun berlapik lah, kita kata macam itu. Seterusnya, kejelasan dan ketepatan. So, generasi X ni kebiasaannya mengharapkan mesej yang lengkap, jelas dan tidak berbelah bahagi. So kalau bila dia minta sesuatu, contoh nak update ke, dia minta update ataupun dia perlukan satu laporan dan sebagainya, dia mengharapkan perkara itu lengkap, bukannya sekadar okey lah, boleh ya, on the way, kejap lagi sampai lah, kejap lagi siap lah. Dia mesejnya tak lengkap tu dia tak berapa minat. So dia mereka lebih mengharapkan mesej yang lebih lengkap dan jelas supaya mereka tahu apa yang sedang berlaku ataupun maklumatnya itu lebih lengkap. Okay? Right. Itu kalau kita kata generasi X. Kalau untuk generasi Y pula, yang saya katakan tadi, dia boleh digambarkan sebagai jabatan dah. Ya, erti kata daripada dunia tradisional yang mungkin banyak dipelopori ataupun banyak dilalui oleh generasi X, dan mereka juga berada di transisi digital yang mungkin kita kata sekarang ni di-lead oleh generasi X lah, generasi Z lah, kan. Generasi Y ni, mereka ni lebih fleksibel dalam pendekatan komunikasi. Mereka boleh jadi formal, mereka boleh jadi semi formal, mereka boleh jadi tak formal langsung. Kan? Bergantung kepada situasi-situasi yang diperlukan. Bukanlah saya kata generasi yang sebelum ni ataupun generasi X ni tak boleh jadi tak formal, tidak. Tapi fleksibel mereka itu lebih tinggi berbanding generasi X. So mereka mampu untuk menyesuaikan gaya komunikasi ini ikut konteks ataupun kepada siapa audiensnya. Kalau dia kata okey, kita perlu buat presentation pembentangan ini pada bos. So okey, bosnya mungkin minta maaf lah ya, bukan nak mengata siapa tua ke siapa muda. Mungkin bosnya okey, kita tahu bos ni berusia sikit, mungkin di kategori generasi X. So gaya komunikasinya perlu lebih struktur dan juga formal. Okay, so tiba kita kena bagi sikit psycho education lah dekat budak-budak ni. Tengok budak-budak let's say budak-budak universiti. Okay, kita tahu budak-budak universiti ni mungkin kebanyakannya ataupun dipelopori oleh generasi Z. So gaya komunikasi juga berbeza. So di situ generasi Y ni dia lebih fleksibel lah. Okay, dan generasi Y juga suka penjelasan dan perbincangan. Mereka menghargai dialog dua hala dan terbuka untuk memberi pandangan ataupun maklum balas, sama ada dari segi komunikasi secara direct ataupun mungkin dari segi mesej, data dan sebagainya. Dan macam again saya kata dia untuk generasi Y ini, mereka ni lebih fleksibel dan mengikut situasi. Kadang-kadang mereka selesa je nak guna medium, pelbagai medium, email ke, mesej ke, video call ke, WhatsApp ke, whatsoever, kan, tak kisah pun. Tapi dari segi konteks ayatnya pula, tak adalah begitu orang kata formality sangat, tapi janganlah tak formal langsung. So mereka lebih fleksibel lah di situ. Kalau generasi Z ni pula, macam kita gambarkan tadi, mereka ni adalah dibesarkan ataupun membesar dengan kemajuan teknologi. Bagaimana teknologi itu berkembang pesat, begitulah juga mereka punya gaya hidup, kan. Sekarang ni kalau kita tengok sekolah rendah pun dah ada telefon bimbit smartphone, kan. Betul, mungkin itu adalah satu keperluan sebab mak ayahnya bekerja dan sebagainya, senang untuk video call, senang untuk hubungi mak ayah dan sebagainya. Betul, kita tak nafikan keperluan itu, tapi nak kata kat sini, daripada kecil mereka telah dibesarkan dengan teknologi. Berbanding dengan generasi X dan Y, mungkin dah selepas mereka dah bekerja baru dapat merasa telefon bimbit sendiri. Mereka dah umur awal 20-an ataupun mungkin ada sesetengah keluarga yang mungkin berkemampuan sedikit, dah sekolah menengah baru ada smartphone untuk kegunaan peribadi. Tapi kalau kita tengok kanak-kanak sekarang ni, alhamdulillah mungkin dari segi ekonominya lebih stabil dan sebagainya, budak-budak pun dah ada smartphone sendiri. Jadi nak kata bila benda itu, gaya komunikasi mereka juga dipengaruhi lah, mesej-mesej yang pendek, terus kepada straight to the point. Masa itu adalah nilai utama bagi mereka. Mereka merasakan untuk
don't get this wrong. Okay, bukan kita kata nak bash ataupun kita nak bantai budak generasi Z ni, tu kan. Tapi bagi mereka, untuk ayat berbunga-bunga tu buang masa. Macam gitu. Just straight to the point lah, kau nak apa? Dia lebih mudah, lebih cepat. Sebab apa nama, bila bunga-bunga ni dia orang kata ambil masa, makan masa. So mereka adalah generasi yang cepat, kan. Sebab tu kalau dulu, ini kalau cerita dulu ni dia susah sikit lah, kan. Tapi nak katanya, kalau dulu kita nak download sesuatu dokumen, kan, waktu kita pakai jenis laptop yang besar gedabak tu, kan, nak download, estimate masa mungkin 10 ke 15 minit. Kita dah rasa, cepat je 10-15 minit dah boleh download, dah settle, dah download dokumen ni. Tapi kalau sekarang, budak-budak generasi sekarang, even mungkin kita sendiri, kita nak download dokumen 2 minit, 3 minit. Kita akan rasa, apa pasal lembab sangat? Lain okey je ni. Apa pasal slow sangat ni? Sebab generasi kita semakin cepat, semakin nak benda tu nak pantas. Jadi kalau kita berkomunikasi ataupun Gen Z ni berpandangan, kalau berkomunikasi perlunya ada bunga-bunga, perlunya ada orang kata mukadimah dan sebagainya, dia rasa lambat dan mungkin sesetengah keadaan point yang dia cuba nak sampaikan tu tak dapat diterima. So better step to the point, settle. Macam itulah. Untuk generasi Z ni juga, mereka ni lebih kepada visual dan ekspresif. Sebab tu apa nama, kita nampak lihat kalau sekarang ni elemen, okey, kita let's say sebab apa nama, kita melihat juga elemen mental health, kan. Mereka saya boleh katakan golongan Gen Z ni yang banyak diekspresifkan mereka punya emosi. Kalau mereka sedih, mereka marah, mereka tak suka, apa nama, mereka orang kata kind of terasa depressed whatsoever tu, mereka lebih mudah nak ekspresifkan mereka punya emosi berbanding generasi X dan Y. Kenapa? Sebab mungkin apa nama, kalau generasi X dan Y tu, mereka dibesarkan you don't show you punya emotion, terutama lelaki. Itu mungkin kalau kita nak bahas benda tu, mungkin perlu satu slot yang berbeza lah. Nak kata kat sini, kalau generasi Z ni atau generasi Z ni, tak kira lelaki dan perempuan, mereka lebih mudah untuk mengekspreskan mereka punya emosi. Nak ekspreskan melalui macam mana? Kadang-kadang mereka buat video, kan? Kadang mereka buat apa nama, mungkin juga perbincangan secara podcast ataupun vlog dan sebagainya. Dan kalau dalam di apa nama konteks komunikasi pula, kadang-kadang mereka ni cenderung untuk bila mereka menulis ke apa ke, mereka akan masukkan emoji. Mereka emoji gelak lah, emoji marah lah, emoji yang mereka rasa bersesuaian dengan perasaan dan emosi mereka, ataupun GIF ataupun voice note, bagi menyampaikan mereka punya emosi ni dalam konteks komunikasi. Sebab kita faham generasi Z ni dia jarang ataupun dia mungkin kurang komunikasi dari segi bersemuka ataupun secara verbal. So mereka lebih kepada message. Jadi untuk menunjukkan emosi mereka ni, mereka akan tambah emoji-emoji, mereka akan bagi GIF, mereka akan bagi mungkin voice note dan sebagainya, supaya emosi tersebut sampai kepada penerima. Okey. Dan seterusnya, mengutamakan kecakapan. Komunikasi yang panjang dianggap tidak efisien, ringkas adalah kunci. Ni seperti yang saya katakan tadi lah. Bila orang kata komunikasi berbunga-bunga apa dan sebagainya tu, dia rasa macam malas lah, letih lah, kan. Nak orang kata itu belum lagi cerita apa nama, nak berpantun-pantun, kan. Ni rentetan pada saya mungkin boleh kata video viral lah, yang orang kata satu majlis, saya tak pasti majlis pertunangan ke atau majlis risik, yang orang kata saya mungkin boleh kata bakal pengantin lah, lead sendiri menyatakan hasrat apa yang dia nak, apa yang dia dah buat, apa yang perancangan mereka kepada keluarga pengantin perempuan tu. Saya rasa siapa yang kita yang hadir dalam hari ini tahu video yang mana, kan. Tapi bukan itu kita nak highlight, kan. Kita nak tengok daripada komen-komen kat situ. Ada yang mengatakan apa yang bakal pengantin tu buat tu adalah sesuatu yang positif, berani, kan, gentleman, kan, boleh apa nama ke depan untuk uruskan dia punya majlis sendiri dan sebagainya. Tapi tak kurang aja yang mengatakan adabnya mana. Kau punya mak ayah tak ada ke, pakcik makcik tak ada ke untuk lead dan sebagainya?
So nak kata kat sini, gaya komunikasi dah berbeza. Generasi Z berbeza, generasi X berbeza, generasi Y berbeza. Bukanlah kita nak melihat siapa betul siapa salah, tapi kita nak cuba cari titik persamaan. Okay, alright. So nak kata kat sini, bila dalam majlis tu kita tengok dia macam straight to the point je. Tak ada bunga-bunganya, tak ada pantun-pantunnya, tak ada kiasan-kiasannya, kan? So bagi generasi Z, itu adalah lebih mudah. Ringkas adalah kuncinya. Straight to the point is more easier, kan? Dan masa adalah penting bagi mereka. Okay, alright. So bagaimana kita melihat setiap generasi punya gaya komunikasi. So kita nak faham juga apa asbab ataupun mungkin kita kata reason salah faham ini berlaku. Of course, pertamanya adalah gaya komunikasi yang berbeza. Kalau kita melihat tadi, dah nampak dah, setiap generasi itu mempunyai cara komunikasi yang berlainan. Generasi X-nya lebih kepada struktur dan formality. Generasi Y-nya dia little bit flexible. Dia boleh formal dan dia boleh juga kurangnya formal. Generasi Z ni pula, dia berat kepada tidak formal. Sebab dia banyak lebih kepada straight to the point dan just orang kata benda nak rushing, nak cepat. Yang kedua adalah pilihan medium. Kalau generasi X, kita nampak kebanyakan waktu dan masanya dia lebih selesa berkomunikasi secara bersemuka. Kalau generasi Y, dia boleh berada di kedua-dua fasa. Nak bersemuka pun tak ada masalah. Nak secara atas talian pun boleh dilaksanakan. Tetapi untuk generasi Z, kebanyakannya berat kepada medium atas talian, kan? Dia nak jumpa-jumpa ni, dia macam lah leceh lah, nak pergi jumpa meeting, nak pergi meeting tu pun dengan jamnya apa semuanya lagi. Nak apa, bagi tahu je lah. Benda daripada habis masa nak pergi ke tempat meeting tu, baik masa tu digunakan untuk selesaikan apa yang diminta. Something like that. Itu gaya pemahaman generasi Z. Again, bila saya cakap begini, kita bukanlah nak mencari salah. Kita bukanlah nak orang kata nak mengatakan mana-mana generasi ini bermasalah ataupun generasi ini yang terbaik, generasi ini yang paling bagus. Tidak. Kita cuba nak faham kenapa benda ini berlaku. Okay? Alright. So, ketiga, jangkaan masa respon. Kalau dulu, mungkin kita kata dulu ni generasi generasi X ataupun generasi Y, dia faham. Kalau dulu kita fokus pada, kita ambil dulu generasi X lah. Kalau dulu mungkin dari segi teknologinya terhad. Apa-apa dokumen mungkin dia perlu hantar melalui surat. Surat tu kita tahu, kita hantar hari ni, besok belum tentu lagi penerima tu dah dapat. Mungkin perlukan 2-3 hari penerima baru terima. Untuk penerima balas mungkin perlu lagi 2-3 hari. So kita boleh assume dalam seminggu setengah baru kita dapat respon. Contohnya lah, kan? Okay. So mereka lebih orang kata lambat sikit respon, tak apa lah. Nak macam mana, memang dah lambat. Tapi kalau untuk generasi X, untuk generasi Y pula, dia agak fleksibel. Kalau dia hantar biasanya, bukanlah saya kata mesti wajib semua, tapi kebanyakan dan biasanya generasi Y ni, kalau contoh dia dah hantar email ataupun dia dah hantar mesej, dia akan disusuli dengan call ataupun maklumat. Maaf, saya dah hantar surat, nanti apa-apa nanti boleh update pada saya. Sebab dia sebenarnya nak juga respon yang cepat, tapi dia dengan little bit polite lah, kita kata macam tu. Dia dah hantar surat, dia plus pula dengan email, ditambah pula dengan call. Untuk pemakluman, dia dah buat dah kerja dia. Something like that. Okay. Untuk generasi Z ni pula, kebanyakannya dia mengharapkan respon yang cepat. Aku email 10 minit, 10.15, sepatutnya dia balas lah. Apa lama sangat ni, tak balas-balas ni, 10.30 ni. Something like that lah. Dia mengharapkan sesuatu itu bergerak dengan lebih pantas untuk memberi respon. Sebab everything orang kata on the online. So tak perlu kot untuk ambil masa yang lebih lama untuk bagi respon. Something like that lah. Okay. Seterusnya, tafsiran nada yang berbeza. Untuk satu perkataan yang sama, kadang-kadang setiap generasi ini ditafsirkan dengan intonasi ataupun nada yang berbeza. Kalau kita tengok mesej ringkas dianggap kasar tu kan. Okay, O dan K. Daripada generasi Z ni mungkin bermakna efficient. Kan? Macam, okay, faham? Okay, kan? Tapi kalau generasi X tu baca dengan nada tidak sopan.
So mungkin generasi X saya tak tahulah kan. Ini pun based on saya punya pembacaan dan juga pemerhatian dan juga perkongsian daripada bila saya tanya setiap generasi-generasi ini bagaimana mereka melihat dari segi pola komunikasi kan. Generasi X ni kadang-kadang mereka mengharapkan respon yang kita kata baik saya faham, baik maklum, baik saya maklum, yang orang kata lebih polite. Kalau kita balas okey sahaja, kadang-kadang mereka merasakan kerek betul, biadabnya, adab, tak ada adab ke, asal orang kata bahasa kasarnya, asal kau hajar sangat balas okey je. Sebab mesej singkat tu mereka melihat atau mereka anggap benda itu sesuatu yang rude, sesuatu yang kasar. Okey. Dan untuk generasi X, Z ni pula, macam saya katakan tadi, komunikasi panjang dianggap tidak efisien. Email terperinci daripada generasi X mungkin dianggap berlebihan oleh generasi Z. So generasi Y ni mana? Generasi Y ni sebab dia boleh dua-dua. Bukanlah nak kata generasi Y adalah generasi yang terbaik, tidak. Generasi Y pun ada juga yang hauk-hauknya, kan? Ada juga yang kekurangannya. Tetapi kita nak generasi Y ni adalah kita menggambarkan dia agak fleksibel. Dia boleh bahasa kasarnya dia macam lalang lah. Dia boleh nak jadi macam seperti generasi Z harapkan. Dia juga boleh memenuhi keperluan generasi X dengan formaliti tersebut. Okay. So email yang panjang ataupun email yang orang kata terperinci, detail dan sebagainya, mungkin generasi X bagi ataupun maklumkan kepada generasi Z, dia rasa macam benda ni dia nak apa sebenarnya? Straight to the point lah, membazir je, typing panjang-panjang, isi tak ada. Isi soal dia, bahasa kasar macam gitulah. Okay, itu anggapan mereka. Tapi pada generasi X, inilah formality dan inilah yang cara yang sepatutnya untuk berkomunikasi. Okay. So perbezaan pilihan medium pula. Generasi X dia cenderung untuk memilih panggilan telefon sebab dia lebih mudah untuk dapat respon ataupun lebih cepat, lebih intonasi atau apa perkara yang ingin disampaikan itu lebih jelas dari segi intonasinya, dari segi keperluannya dan sebagainya. Tapi generasi X pula lebih suka kepada teks. Dia macam apa-apa teks, sebab bila teks dia tak perlukan banyak masa dan dia boleh buat multi orang kata kerja yang pelbagai lah pada satu masa. Sambil dia teks tu dia boleh buat kerja, sambil dia buat kerja tu dia boleh enjoy online streaming ke ataupun tengok podcast ke, movie whatsoever ke. Don't get this wrong, bukanlah benda tu macam sambil buat kerja tengok movie. Tapi itulah multi orang kata boleh multitask tu. Sebab mereka everything is online. So fokus mereka itu boleh pelbagai pada satu masa. Itu kelebihan ataupun kita kata highlightkan kita kata keunikan generasi Z ni. Alright? Okay. So implikasi ataupun ke arah kolaborasi jika kita melihat bila kita membincangkan tiga generasi itu, gaya komunikasinya, expectationnya dan orang kata elemen-elemen di dalam pola komunikasinya, kita dah nampak dah ada jurang tak banyak sikit di situ. Betul. Bila semakin lama kita berkomunikasi atau semakin lama kita berinteraksi dengan pelbagai generasi ini, kadang-kadang kita boleh adapt. Tapi ada juga sesetengah, kalau orang kata jika dia tidak diuruskan ataupun orang kata anggap benda ini sesuatu yang remeh, konflik interpersonal ni akan berpanjangan lah, kan? Dia akan melihat budak-budak ni, bahasa kasar je lah, minta maaf lah ya, budak-budak ni memang kurang ajar. Budak-budak pula ini tua-tua ni pun semua benda tak reti. So dia akan konflik tu akan berpanjangan lah. Okay. So tekanan emosi dan burnout ini for sure lah bila kita benda ini berterusan. Kita nak pergi kerja ataupun kita nak berinteraksi pun rasa macam aduh malas betul lah nak pergi kerja. Oh tak best lah hari ni ada meeting lagi, asal meeting je. Yang generasi yang X ataupun Y ni, bila masa nak dapat update ni, bila masa nak dapat buat keputusan ni, masing-masing sibuk hal sendiri je. Dia jika benda ni tak dapat, kalau tak diuruskan ataupun tak ambil satu gaya atau satu cara untuk kita handle lah. Okay. Penurunan produktiviti pasukan for sure lah bila komunikasi ini ada lag di situ. Secara tidak langsung produktiviti ataupun impak dari segi hasil outputnya pun akan
terkesan. Hubungan kerja yang semakin renggang, ini for sure lah kan. Buatlah team building sebanyak mana pun, benda ni akan still lagi akan ada hubungan yang akan renggang, semakin renggang ni sebab dia tak adanya persefahaman di dalam komunikasi tersebut. Okay. So, bagaimana kita nak mencari ke arah kolaborasi tersebut? Sesuaikan gaya komunikasi, fahami gaya penerima dan ubah pendekatan anda. Kat sini adalah kita, macam saya katakan tadi daripada awal tadi, kita bukanlah nak melihat generasi mana yang terbaik, generasi mana yang terbetul, generasi mana yang terbagus. Tapi kita nak memahami perbezaan di situ dan kita nak cuba berubah kepada mencari titik perdamaian ataupun titik persamaan. Tak kiralah generasi X ke Y ke Z ke, cuba buang sekejap. Cuba alihkan sekejap dari segi orang kata nak tunjuk lagak aku yang terpaling hebat. Generasi atas, aku tua kot, kau patut dengar cakap aku makan garam dulu. Generasi bawah, engkau email pun tak reti nak tekan, nak hantar, itu ada acah-acah nak suruh aku itu ini. Aku lebih tahu pasal teknologi dan sebagainya. Buang semua itu. So kita berlapang dada kalau apa yang kita tahu, kita minta pandangan. Tak kira lah orang tu lebih muda daripada kita ke ataupun lebih tua daripada kita ke, lagi bagus lah kan. Orang tu banyak pengalaman ke, tak ada pengalaman ke, kita minta saja ataupun kita tanyakan, dapatkan saja pandangan. Sebab hujung-hujungnya keputusan tu kita kan. So kita dapatkan input-input itu supaya kita faham bagaimana kita nak sesuaikan, terutamanya kalau kita fokus pada this topik, gaya komunikasi kita. Keduanya adalah amalkan empati. Cuba lihat daripada situasi dan perspektif generasi yang lain. Kan? Kita tak boleh bahasa kasarnya tertutup dengan menyatakan aku tahulah aku nak buat apa. Kau patut dengar cakap aku sebab aku lebih banyak pengalaman. Kau kena tahu, kau kena dengar apa yang aku cakap sebab aku lebih tahu sistem ni, sebab aku yang buat sistem ni dan sebagainya. Tak kiralah generasi mana pun, kan? Kita mengambil pendekatan di jalan tengah, kita cuba memahami perspektif masing-masing dan kita cuba memenuhkan needs mereka, kan. Bukanlah kita kata aku kena berkorban, tidak. Masing-masing cuba memahami. Kita cuba memenuhi antara satu sama lain. Okey. Ketiga adalah menghormati perbezaan. Ini adalah yang paling penting dan terutamanya lah, kan. Of course, kita melihat dari segi konteks dan generasi. Even di dalam generasi sendiri, even rakan sekerja ataupun adik-beradik sendiri, satu generasi yang sama, kan, perbezaan itu ada, kan. Dan perbezaan itu kalau kita melihat dari segi negatif punya impact, maka kita akan melihat dari segi perkara yang lemah lah, kelemahan kita, kan. Kita berbeza pandangan, kita tak boleh kerjasama dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat perbezaan itu adalah keunikan yang mampu memenuhi kekurangan setiap ahli dalam pasukan itu, maka dia akanlah jadi satu kekuatan dan bukannya sebagai satu penghalang untuk bekerjasama. Dan seterusnya bina persefahaman lah. Dan bila kita dah hormat perbezaan tersebut, kita cuba cari atau bina satu persefahaman yang mana semua orang kata boleh terima cara komunikasi tersebut. Wujudkan satu norma komunikasi pasukan yang orang kata disepakati bersamalah, semua boleh terima. Generasi X boleh terima, generasi Y pun boleh terima, generasi Z pun boleh terima. So benda ini kita kalau untuk saya atau kalau saya nak katakan this is the best template komunikasi yang you should do and you should implement dan sebagainya, tak boleh lah. Susah lah, kan. Sebab bagi saya komunikasi itu adalah setiap orang memanglah bercakap tapi caranya berbeza. Jadi nak kata kat sini, bila in your team itu, dengan kita menilai melihat dari segi perspektif personalitinya, melihat daripada perspektif expectationnya, melihat daripada perspektif kehidupan surroundingnya, kat situlah yang barulah kita dapat cari titik ataupun kita bina titik persefahaman di antara satu sama lain. Okay? Itu antara bagaimana kita nak mencari kolaborasi ni. Kita dah nampak dah gap dia, kita dah nampak dah perbezaan dia. Tapi apa yang kita boleh buat untuk mendapatkan satu bentuk kolaborasi yang lebih baik dan mantap lah, kita kata. Alright. So, dia dah habis lah, kan. So kesimpulannya, pilihan di tangan kita, kan. Kita
memang orang kata bahasa kasarnya kita memang nampak perbezaan komunikasi ini kan. Tapi pilihan kita adalah untuk membiarkan ataupun kita cuba cari satu titik persamaan ataupun titik untuk kita berkolaborasi bersama. So amalan komunikasi berkesan guna bahasanya lengkap dan jelas kan. It's okay untuk straight to the point, tak ada masalah. Tapi gunakan satu orang kata bahasa yang orang kata jelas dan lengkap. Jangan terlalu short form. Tak kira lah mana-mana generasi pun kan. Kadang-kadang generasi kalau generasi Y mungkin saya boleh kata terkenal dengan zaman WeChatnya dulu, bahasanya tu Masya Allah kan, ada huruf besar huruf kecil, nak nengok orang pun sakit kepala kan. Kalau generasi Z ni mungkin short formnya berbeza, ni mungkin perkataannya ataupun ayatnya tu mungkin banyak dipengaruhi ataupun dicampur dengan unsur-unsur emoji dan sebagainya. So kalau boleh nak straight to the point pun, cubalah kita menggunakan bahasa yang jelas dan lengkap. Keduanya, pilih medium yang bersesuaian dengan konteks kita. Kalau medium itu berkaitan dengan mungkin saya boleh katakan little bit professional, mencarilah satu medium yang lebih proper, yang lebih sesuai. Jangan orang bahasa kasarnya, jangan kau main lenjan je kan. Ketiga, nyatakan konteks dengan tepat. Apa yang kita nak sampaikan sebenarnya. It's good untuk ada bunga-bunga, untuk ada mukadimah dan sebagainya. Tapi jangan sampai kita tak tertutup konteks yang kita nak sampaikan tu. Ataupun terlalu bunga-bunga sampai orang tak faham dia nak apa sebenarnya. Kan? Dan sama juga, even though kita straight to the point, tapi janganlah sampai orang kata nampak seperti biadab. So gitulah. Okay. Right. Elakkan andaian tanya apabila ragu. Ini terutamanya intonasi-intonasi yang tertentu lah. Kadang-kadang kita rasa macam dia ni agak dingin intonasi dia kan. Kadang-kadang bila kita baca, saya macam confused. Dia ni marah ke dia ni okey? Kan. So kadang-kadang kalau saya pun sendiri pun bila dalam perbincangan dekat WhatsApp lah kan, bila saya baca kan, saya tak sure dia ni okey ke tidak. Kadang saya tarik WhatsApp tu, saya akan reply kan mostly dalam group lah. Ni aku nak baca dengan intonasi apa ni? Marah ke okey ni? So sekarang saya tanya je kan. Tapi kita dalam intonasi atau dengan nada ataupun emosi yang santai lah. Tak adalah kita pun tanya dengan marah kan. Saya tanya tu, betul tambahlah sikit emoji gelak ke, ataupun kita tambah ha ke, nak mengatakan sebab macam awal tadi kita kata, mesej ini mesej yang tiada bunyi. Dia tak bawa intonasi, dia tak membawa kepada sebarang emosi. So haha, smiley face, gelak dan sebagainya, itu yang menimbulkan atau menambahkan emosi di dalam texting kita tu. Tapi bersesuaianlah. Janganlah segala semua kau email rasmi kau tulis haha kat situ ataupun letak emoji gelak kat situ. Dia sesuaikan dengan konteks. Dan kalau kita rasa macam tak sure dia punya intonasinya, kita just tanya untuk dapatkan kepastian. Seterusnya, dapatkan maklumat balas secara aktif. Ini kalau kita dapatkan sesuatu, perlukan satu maklumat ke data ke dan sebagainya, kadang kita WhatsApp ataupun call dan sebagainya, email dan sebagainya tu kadang-kadang dapat lambat respon. So mungkin kita try do follow up dan sebagainya lah. Okay. So secara mudahnya, 3 pengajaran utama ni setiap generasi ini adalah realiti yang tidak dapat dielakkan. So perbezaannya memang ada. Sebab dia cara dibesarkan, sekeliling kita, cara pola pemikiran kita, personality kita memang ada. So komunikasi yang menentukan kualiti hubungan di tempat kerja, sama ada boleh jelekitkan ataupun kolaborasikan di dalam komuniti tersebut, ataupun dia hanya menimbulkan satu konflik yang tiada kesudahan kan. Dan seterusnya, pilihan di tangan kita, konflik atau kolaborasi. Kita nak meneruskan ataupun membiarkan konflik yang ada ini berterusan, ataupun kita nak cuba cari titik persamaan untuk mencari kolaborasi yang terbaik. So secara mudahnya, setiap generasi membawa kekuatan tersendiri. Macam saya katakan daripada awal tadi, kita bukanlah nak menyatakan ataupun mencari siapa yang paling hebat, siapa yang paling yang terbaik, ataupun siapa yang paling bermasalah. Tidak. Setiap generasi itu ada keunikannya, ada keistimewaannya, ada kekuatannya. Tapi kalau kita tidak mengambil kekuatan dan keistimewaan dari side setiap generasi itu, maka kita hanya nampak kelemahan dan kekurangan. Kan, kejayaan kunci terletak kepada kesediaan untuk memahami dan menyesuaikan diri kita bagaimana kita beradaptasi terhadap sesuatu
situasi. Okay, right. So saya rasa itu sahaja perkongsian dan juga kita lah pada hari ini nak tengok drama-drama generasi ni. Saya mengharapkan sesiapa ataupun tuan-puan yang dapat meluangkan masa untuk join kita punya live ni, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Moga-moga ada kita kata input-input baru, sebab apa yang saya kongsikan ni mungkin perkara yang sedia maklum oleh tuan-tuan dan puan-puan, tapi cuma kita nak highlightkan bagaimana kita nak mencari satu titik persamaan untuk kita berkolaborasi bersama-sama, dan mungkin boleh kongsikan jugalah kepada kawan-kawan kita yang lain yang mungkin tak berpeluang untuk join kita pada hari ini. Baik, so saya rasa saya stop dulu di sini. Terima kasih atas pinjamkan telinga dan mata tuan-tuan dan puan-puan untuk kita join pada hari ini. Semoga memberi manfaat dan semoga kita berjumpa di lain masa, insya-Allah. Assalamualaikum.